mandi, cuci ke apa. Ni sel tu Untuk panduan yang kita panggil panduan akhir lah. Pagi-pagi dia orang akan mandi. Satu section ni di sini. Section sana dia ada tempat mandi masing-masing. Dia tak campur. Kalau gaduh, kalau campur kan dia orang gaduh. 20 ni Iman. Ini mana E block yang belum jatuh hukum lah. Sama dengan A block. Pasal A block kecil. Jadi ini dua tempat ni untuk panduan Iman. Yang ni C block dia panggil. C block ni untuk panduan hukuman lama. Hukuman lama lah. Kita panggil hukuman lama lah sebab ya, 10 tahun, 15 tahun. Cukup jaga B block sana tu. Jadi mana untuk yang jatuh hukum B block, C block, D block atas. Yang jatuh. Yang atas ni Iman dulu. Jadi dia orang ni akan keluar mandi di sana. okey. Bilik gantung, panduan yang tunggu gantung dia takkan keluar. Dia 24 jam, 48 jam selagi dia ada umur duduk dalam. Dia tak boleh keluar. Kecuali dia mari jumpa ke. Ya. Yang lain boleh keluar lah. Yang ini E dengan A biarkan mandi di sana. Di blok A. B blok akan mandi sebelah sana, dipanggil batu rumah. 3 landing. Banduan ada lebih kurang, masa saya dulu banduan lebih kurang 1000 lebih lah. Tahun berapa tu? Tahun 83, 84, 85 sampai 96. Banduan ada 1000 lebih. Yang jaga dalam ni 3 orang saja. So bayangkan 3 orang kan. Bukan cakap kalau dia musuh, dia jentik kita pun mati. 3 orang tu ada senjata dia, tak ada apa? Cotah je. Walkie-talkie. Cotah dengan walkie-talkie. Itu saja. Di mana mereka quarantine kalau mereka gaduh quarantine? Di sana bilik asingan. Itu pink Itu color. dia panggil bilik asingan lah, kita asingkan dia. Tapi bilik asingan tu dah pecah lah, dia dah pecah lah. Biasa kalau mereka gaduh, mereka quarantine berapa lama? 1 minggu. Kita akan bicarakan dia dulu. Bicarakan dulu. Mahkamah lah. Mau jatuh hukum, makan roti ke. Mahkamah penjara. Mahkamah berjara. Pengarah yang akan jatuh hukum. Kau bayangkan macam ni dia penuh, kita 3 orang dia jaga. Kalau tak kuat memang lari. Ini macam. Kalau biasa lampu pukul berapa tutup ini? Lampu pukul 9 tutup. 9 tutup. So biasa ada 9:30 mereka gaduh lah, ada tu dia gaduh dalam bilik dalam bilik. Dalam bilik Saya terti ada setting. Dalam malam 1 orang dia boleh. Malam seorang. Malam tahu pasal apa banduan tu dalam malaysia. Ada pernah berlaku kejadian paranormal di sini ya. Saya dengar sekarang kipas dia sendiri ada itu switchboard dia sendiri buka. Itu kipas sendiri jalan. Yang ganjil-ganjil lah. Ada berlaku kejadian paranormal di penjara banyak. Boleh abang ceritakan sedikit Nombor satu di sini lah. Kejadian paranormal. Dia macam-macam dengar orang mandi lah. Oh, semasa tu bantuan ada di sel mereka masing-masing. malam. Tapi tengah malam mereka mandi. Dia orang mandi. Okey. Itu bunyi dia punya mangga. Dia ada goyang. Dalam chamber member yang tugas di pos nampak dia orang tengah buat operation. Dia macam-macam. Ini yang paling kuat. operation lah. Bilik gantung. Operation lah dengan. Bukan apa lah. Tapi kadang-kadang macam kita round, kita jumpa member tapi bukan member. Kita saja jumpa, orang lain tak nampak. Tapi dulu Jepun Great Time ini tempat untuk chamber untuk seksa itu bantuan beliau prisoner dulu perang Jepun Great Time sini untuk chamber untuk gantung. Untuk Japanese Great Time dulu mereka Melaya Great Time lah. Itu belum saya ada lagi. Belum ada. Abang boleh tunjuk kami itu bilik Jimmy dengan Potachin lah mereka. Jimmy? Potachin dia punya tempat dah habis. Sudah dah pecah. Jimmy Chua dari sini. Jimmy Chua. Ini. Dia tapi bilik mana satu saya sudah lupa. Tapi yang bilik dia nak jalan gantung, dia mesti duduk dekat tadi yang saya cakap tadi kan. Dia hampir dengan bilik chamber. Tapi tuan, betul benarkah itu Jimmy Chua dulu dia
polis anti rusuhan di Di Singapura. Singapura, Dia polis bunuh 3 dia- polis kan, dia tembak mati, lepas tu dia kena tangkap kan. Itu di sana. Ah, Di sana saya tak tahulah, tapi di sini dia yang buat tebusan doktor. Di medical room kan. Di hospital sebelah. Medical room. Keluar di sana. Abang boleh cerita tak sejarah bangunannya yang setakat yang abang tahu? Oh, so lama. Sejarah tak 1895 sudah COVID. Mak saya pun tak kahwin lagi. Tiga liku kita East kan. Ada.